Korang perlukan 1 inci halia, 4 ulas bawang putih. Halia, bawang putih. Kemudian kita masukkan dalam kita punya ayam. Masukkan dalam ayam. Kemudian masukkan setengah sudu serbuk ketumbar, Setengah sudu ketumbar. sedikit jintan manis, sedikit jintan putih. Jintan yang pertama, jintan yang kedua. Kemudian kita boleh masukkan dalam 1 sudu serbuk cili, Serbuk cili sikit. setengah sudu serbuk kunyit. Masukkan garam secukup rasa. Serbuk kunyit, garam. Dan juga masukkan 1,5 cawan tepung beras. 1,5 cawan tepung beras. Jangan lupa masukkan dalam 1 biji telur dan juga dalam setengah cawan air. Tak main banyak bahan dia bang. Gaulkan dia sampailah dia sekata menyaluti semua. Lepas tu kita masukkan 1 penutup kecil pewarna merah. 1 sudu serbuk merah. Bang dah macam paste kari dah bang. Dia tak merah. Panaskan minyak. Kita masukkan kita punya ayam goreng tadi. Zup zup zup. Zup zup. Rasa-rasa macam dah nak masak tu, kalau boleh masukkan dalam 2 tangkai daun kari. Rasa macam lambat lagi nak masak. Tapi saya masukkan juga. Asyap. Ayam goreng mamak popcorn version. Nampak macam okey kejadian dia. Tapi warna tak merah ha. Fulama tengok tu guys. Macam kat mamak rumah saya. Kering tak juicy. Cik test rasa jap. NANI?! Okey. Rasa sama macam mamak. Rangup di luar, kering di dalam. Tapi layan ke buat popcorn version ni? Sedap kunyah-kunyah cicah sos. Okey, tu je guys. Jumpa lagi.